Padan muka, pendakwah bebas. Itulah sakau sana, sakau sini. Kutip derma konon. Konon untuk madrasah. Konon untuk ni lah, untuk apa Palestin lah, apa semua. Ini dia penunggang agama. Padan muka korang. InsyaAllah kepada korang, dengarkan video ini sampai habis kalau korang adalah orang-orang yang beriman. Dengar sampai habis. Okey? Tolong dengar sampai habis. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Okey. Kita tahu kan pasal SPRM ke, tangkap pendakwah ke, tangkap sesiapa ke yang kutip derma ke. Dia macam ni tau korang. Sebenarnya, kita tak boleh, kita semua bersalah. Kita ni semua bersalah. Kita tak boleh nak menuding jari pada satu individu ataupun NGO yang kutip derma ni. Sebenarnya sistem yang kita duduk hari ni adalah sistem yang korup. Sebab kita tengok korang tengok sebelum ni mereka yang suami isteri kutip derma kan, atas maksud nak bantu itulah, nak bantu inilah, nak buat perigi lah, nak untuk Gaza lah, untuk madrasah lah. Sebab tu kita kena tahu pada akar umbi ni sebenarnya sistem yang kita duduk ada satu sistem yang korup. Cuba kita tengok macam mana benda ni boleh berlaku walaupun dia adalah orang agama. Itu orang agama. Orang agama pun boleh tersungkur, tak boleh menahan diri. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa la amaratun bisu. Orang yang beragama pun, yang belajar agama pun boleh tersungkur dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita hari ni sistem pendidikan kita tak melahirkan orang-orang yang bertakwa. Okey, itu satu. Dan kalau kita tengok hari ni, kita tengok individu tu dia kutip derma kan. Lepas tu macam-macam lah. Manusia ni, dia gelap. Bila dia dapat duit, dia akan jadi gelap mata hati. Kita tengok yang ni, kenapa jadi macam tu? Sebab kita punya sistem pentadbiran kita sebenarnya dah korup. Cuba kita tengok. Apa yang mereka buat sama tak macam takaful buat? Sama. Cuba tengok takaful. Contoh orang masuk sebab dia kata nak derma. Betul tak? Benda yang sama je. Masuk nak derma. Masuk takaful sebab nak sedekah. Tapi hakikat dia bukan benda tu pun. Bukan mereka nak sedekah pun sebab diorang ni masuk takaful sebab mereka nak plan-plan yang telah disediakan. Okey. Lepas tu contoh ini untuk nak mudah kira lah. Dia masuk RM100. RM100, RM70 tu pergi kepada syarikat dan juga ejen. Yang RM30 barulah pergi kepada yang tu dia punya simpanan lah, dia punya takaful lah, barulah pergi kepada individu tu punya. Bayangkan, banyak tak dong sakau sama juga. Sama juga dengan zakat. Sama juga dengan zakat. Korang tengok macam mana? Sebab hari ni orang ejen-ejen yang ambil duit tu, dia dah jadi satu kerjaya. Faham tak? Zaman Nabi, orang yang kutip derma ke, orang yang kutip, semua atas ikhlas sendiri. Atas tanggungjawab sebagai orang Islam. Tapi hari ni benda tu dah jadi kerjaya. Malah bila contoh macam NGO, aku pernah nak buat NGO. NGO ni korang bayangkan contoh, korang kutip derma, lepas tu korang dapat katakanlah RM100,000 lah, RM100,000. RM100,000 tu kalau korang tengok term dia, korang untuk nak nampakkan benda tu halal, korang boleh keluarkan daripada duit sumbangan tu 5% hingga 10% je. Dah memadai. Yang lain tu korang boleh buat macam-macam lah. Kau nak buat bangunan ke, buat kereta ke, nak bayar gaji pekerja ke, macam-macam bla bla bla. Tapi masalahnya yang keluar yang nak bantu orang tu sedikit. Sama je. Apa saja yang mereka buat yang collect
Kolek-kolek ni lah, duit-duit derma ni, benda yang sama yang berlaku. Sebab apa? Sebab kita hari ni tak berjaya untuk menahan diri. Kita tak bawa agama yang Nabi bawa. Ini masalah kita hari ni. Kita nak salahkan individu tu, nak salahkan tu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab sistem yang kita duduk, sistem korup. Sebab kita duduk sistem penjajah. Sistem penjajah ni yang membuatkan orang-orang atasan kita, kan macam mana mereka gelap mata dengan sakau sana, sakau sini. Sebab tu mereka okey je kalau tak ambil gaji. Tapi hakikat dia di sebalik yang tak ambil gaji tu, ada benda-benda lain yang mereka ambil. Sebab tu ini bukan kita nak salahkan sesiapa. Sebenarnya kita nak kena faham sistem yang kita duduk hari ni, kita kena tinggalkan. Sebab tu seorang pemimpin kena sedarlah. Sebab hari ni pemimpin-pemimpin bukan sekolah dekat pondok. Mereka bukan sekolah dekat madrasah. Mereka ni semua aliran-aliran mereka semua daripada barat. Mereka ni belajar dekat Oxford, belajar dekat Harvard, belajar dekat Britain, belajar dekat Amerika, belajar dekat Australia apa semua. Mereka bukan belajar pondok, madrasah. Tak, sebab tu mereka tak kisah pun. Sebab mereka belajar untuk cintakan dunia, macam mana nak buat pembangunan. Mereka tak belajar macam mana nak membangunkan jati diri sebagai Muslim. Mereka tidak belajar pasal benda tu. Sebab tu kita tak boleh, sebab sebagai pemimpin, bila kita dah jadi pemimpin, sebab tu kita kena bawa balik Islam yang sebenar. Kalau kita tak bawa balik Islam yang sebenar, itulah maksud dia nak jadi Dajjal. Itulah menyebabkan dia boleh mengaku Tuhan. Sebab apa? Dapat satu kuasa yang boleh mentadbir tanah-tanah Allah tapi dia tak bawa. Sebab tu Nabi beritahu Dajjal ni keluar dekat belah timur. Nabi tak pernah cakap pun Dajjal keluar belah barat. Sebab apa? Sebab orang yang belah timur ni orang-orang yang belajar agama, kebanyakan belajar agama. Tapi mereka tak bawa agama. Mereka cuma sampai kat kerongkong saja. Apa yang mereka belajar hanya dekat kerongkong saja. Bahasa Arab dia lah, cakap pasal agama, tapi untuk bawa dalam diri mereka, agama yang menahan diri, agama yang Nabi bawa, rukun Islam, rukun iman, yang ada prinsip puasa tu. Puasa ni bukan bulan Ramadan yang kita amalkan. Prinsip dalam rukun Islam, puasa tu, hari-hari kita kena amalkan, kena menahan diri. Orang yang ada Allah, ingat-ingat dia nak ke ambil duit daripada duit derma ni? Tak ada. Orang yang ada dalam diri ada Allah, ingat nak ke dia sakau sana, sakau sini? Tak ada. Hari ni sebab apa? Sebab hari ni kehidupan kita tak ada Allah dalam diri kita. Sebab tu kita rasa Allah tak tengok pun aku sakau duit sana. Aku ambil duit sini. Kalau orang tu orang bertakwa, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebab tu Allah bagi tahu petunjuk Al-Quran ni hanya kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang menahan diri. Orang yang takutkan Allah. Orang yang sentiasa hadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Itu orang yang menahan diri. Jadi sebab tu, apa yang terjadi pada hari ini, kita kena betulkan balik sistem ni. Yang perlu, sebab tu kita sebagai rakyat cuma boleh menyampaikan. Ini bila kita dah sampaikan, kalau korang share video ni, kita dah sampai kepada pemimpin kita. Kalau mereka tak usaha untuk tukar sistem British ni, mereka lah akan tanggung dekat akhirat nanti. Sebab kita dah berlepas tangan. Sebab kita dah bagi tahu dah sistem ni adalah sistem korup. Demokrasi, sistem sekular ni semua membuat pemisahan agama dengan kehidupan. Tak boleh, kita tak boleh sokong sistem ni. Kalau kita terus sokong sistem ni, Islam akan hilang hanya sekadar nama saja dekat IC. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahanlah kita tak jadi seperti dalam ayat Al-Quran. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati kehendak pemerintah-pemerintah kami dan juga pembesar-pembesar kami, lalu mereka lah yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Kita tak nak jadi rakyat yang masuk dalam neraka disebabkan pemerintah. Tolong bantu sharekan video ini. InsyaAllah aku akan kongsikan lagi benda-benda yang mungkin kita tak faham pasal sistem akhir zaman ni. InsyaAllah. Apa yang paling penting, kita betulkan balik kehidupan kita. Kita selamatkan keluarga kita, diri kita. Itulah, insyaAllah. Follow lah akaun ini, insyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.